Jangan takut jadi pembangkang, jangan takut jadi pembangkang. Jadi apa komen Abah tentang kenyataan ataupun ucapan Dr. Agama Saleh ni? Takut apa? Ah. UMNO tak pernah takut nak jadi pembangkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Omar Fuad Podcast. Jangan berlapik. Omar, biasanya Omar pakai baju warna hitam. Hari Tidak ini apa pakai sebenarnya. merah. Ya, betul. Ada apa-apa ke? Ya, Omar sebenarnya baru balik saja daripada convention khas yang dibuat oleh pemuda UMNO Omar pergi Malaysia. tadi. Ya, sebab tu Omar pakai baju Melayu yang berwarna merah, bah. Jadi convention tu Omar hadir sebab mereka mahu bincangkan atau menyuarakan tentang hala tuju UMNO selepas ini. Jadi berdasarkan daripada convention yang Omar hadir tadi, daripada ucapan Dr. Agama Saleh, beliau telah beri dua resolusi, Okey. iaitu yang pertama adalah keluar dari kerajaan perpaduan, yang kedua adalah pengaturan PAS dan UMNO. Jadi apa komen Abah terhadap resolusi pertama daripada convention tadi, iaitu keluar daripada kerajaan perpaduan? Apa komen Abah? Ialah seperti yang dijangka memang daripada awal, mood pemuda UMNO ialah supaya UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan. Ya. Sebenarnya ini bukan satu perkara yang baru, ya, sebab UMNO BN pernah keluar daripada kerajaan Perikatan Nasional. Bila kita pull the plug, dimulakan dengan 15 orang, maka akhirnya kerajaan PN itu tumbang. Tetapi saya yakin bahawa Akmal pun tahu, sebagai ahli Majlis Kerja Tertinggi, dia tahu bahawa apa saja resolusi yang diputuskan pada hari ini sudah tentu akan dibawa kepada perbincangan di peringkat MKT dan mungkin juga akan dibawa untuk mendapatkan endorsement daripada Perhimpunan Agung UMNO. Jadi kita tunggu sajalah. Ya, sebab kebetulan Abah pun MKT. Dan perkara ini bukan sesuatu yang luar biasa. Memang MKT dulu pun kita yang putuskan apabila kita mahu menyertai kerajaan perpaduan, ya, memecat Tan Sri Mahyudin daripada UMNO, itu semua adalah keputusan MKT. Tadi suasana di convention sangat meriah, bah. Bila disebutkan tentang keluar daripada kerajaan perpaduan, dan Omar juga nak mention yang tadi agak ramai yang hadir. Lebih kurang katanya lebih daripada 1,800 orang. Agak ramai yang hadir tadi. Dapat sambutan yang baik, yang baik, yang sangat luar biasa bagi Omar. Dan dalam dewan tersebut sangat meriah, orang kata. Dan dia lagi meriah bila disebutkan resolusi yang kedua, di mana Akmal sebut pengaturan PAS dan UMNO. Jadi apa komen Abah tentang resolusi yang kedua ni? Penyatuan PAS dan UMNO ini pun bukan satu perkara yang baru juga, Omar, ya. Sebab PAS dan UMNO pernah bekerjasama membentuk kerajaan campuran pada tahun 1973 di Terengganu, di Kelantan dan juga di Kedah. Ya. Dan apabila tertubuhnya Barisan Nasional pada tahun 1974, dia ada sebab, Umar, ya, apabila wujudnya kerajaan campuran ini ialah kerana memikirkan selepas peristiwa 13 Mei 1969 itu, ya, maka perlu ada orang kata kestabilan politik. Jadi sebab itulah PAS memutuskan untuk bersetuju membentuk kerajaan campuran, ya, pada tahun 1973. Dan apabila Tun Razak kembali daripada lawatan sulungnya ke China, ya, maka terbentuklah Barisan Nasional 1974, dan PAS pun menyertai kerajaan BN ini daripada 1974 hinggalah 1977.
Tapi pada tahun 1977 PAS ditendang keluar daripada BN kerana krisis politik di Kelantan sehingga diisytiharkan darurat mageran di Kelantan pada 1977. Jadi bukan satu yang baru. Ya. Bahkan ada usaha untuk menghidupkan balik kerjasama itu apabila terbentuknya Muafakat Nasional. Itu bukan dalam bentuk penyatuan gabungan politik, ya. Itu lebih kepada permufakatan. Tapi sebelum sampai kepada pilihan raya, ianya gagal, ya. Dan Omar, ya, kalau Abah boleh kongsi, PAS mempunyai sejarah. Apabila dia menyertai sesuatu gabungan, biasanya dia tak bertahan lama. Dan gabungan itu akan mati. Contohnya, dia pernah menyertai gabungan dipanggil sebagai Angkatan Perbahanan Ummah, APU. Gagal, APU pun mati. Kemudian dia menyertai Barisan Alternatif. Gagal, mati juga. Kemudian dia menyertai Pakatan Rakyat dengan PKR dan sebagainya. Kemudian dia keluar, Pakatan Rakyat pun mati. Betul. Dan sekarang dia menyertai Perikatan Nasional, PN. Nampaknya macam nak mampus juga. Itu sejarah PAS. Tapi UMNO, bila dia membentuk perikatan, tak mati. Tapi diperbesarkan menjadi BN, Barisan Nasional. Dan BN, dulu, kini dan selamanya insya-Allah tak mati. Ini beza UMNO dengan PAS. Jadi sebab itu, kalau apa yang dimasukkan oleh Akmal itu, penyatuan PAS dan UMNO ini atas dasar gabungan politik, Abah skeptikal, Abah pesimis sikit. Apakah dia boleh berjaya menyatukan orang Melayu melalui gabungan politik? Dia mesti ada pendekatan lain. Muafakat Nasional pada Abah yang terbaik, ya, sebagai satu tempat untuk kita berbincang, bermuafakat secara menyeluruh, bukan setakat soal pembahagian kursi, kau bertanding di mana, kami bertanding di mana, bukan soal politik lah maksudnya. Jadi kita tandalah ada setengah tu melihat tsunami Melayu ini ialah dalam konteks nak menang pilihan raya semata-mata. Ya, dia mesti lebih daripada itu. Isu agenda Melayu, agenda Islam, agenda mempertahankan raja-raja Melayu, agenda ekonomi, agenda pendidikan, dia mesti menyeluruh. Tapi kalau atas nama politik, gabungan politik, ya, maka Abah bimbang dia akan menjadi bersifat sementara. Dan itu pun sebenarnya cadangan Akmal itu bagus, tapi kita pun nak tengok juga apa pendirian PAS. Ya. Kita tak boleh orang kata apa ni bertepuk sebelah tangan. Ataupun nanti dia kata hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Kan? Jadi dia perlu dipikirkan secara menyeluruh. Dan apa motifnya? Ya, apa motifnya? Itu pun penting juga. Kalau tak, ya, nanti dia akan bersifat sementara. Jadi Abah rasa adakah kalaulah benda ni berlaku lah Abah, Abah rasa adakah Muafakat Nasional tu yang akan kita continue ataupun akan ada nama baru? What do you think? Kalau Muafakat Nasional, nama itu sudah rosak, corrupted, ya, sudah busuk. Dia kena fikirkan satu nama yang lain. Dan itulah macam Abah cakap tadi, maksudnya dia bukan gabungan politik semata-mata untuk menang pilihan raya. Itu pandangan Abah sebenarnya. Ya. Jadi Abah, tadi bila Omar hadir kat convention tu, Omar mendengar satu persatu Akmal Saleh punya speech bah. Dia punya ucapan. Dan daripada satu ucapan Omar petik bah, dia sebut dua ke tiga kali tak silap Omar,
Dia sebut macam ni, jangan takut jadi pembangkang, jangan takut jadi pembangkang, jangan takut jadi pembangkang. Jadi apa komen Abah tentang kenyataan ataupun ucapan Dr. Agama Saleh ni? Sebab Abah MKT. Takut apa? UMNO tak pernah takut nak jadi pembangkang. UMNO pun dah pernah jadi pembangkang pada tahun 2018. Dan UMNO merasakan apa ni orang kata, tindak balas bila kita jadi pembangkang, dendam politik, ya, tekanan. Datuk Zahid didakwa sampai 47 pertuduhan. Bosku dipenjara. Betul. Ya, dipenjara, tidak mendapat perbicaraan yang adil, selective persecution, political persecution, ya, dipenjara yang terbaru 15 tahun, denda 11.4 bilion, very harsh. Jadi itu bekas Perdana Menteri, Presiden UMNO sekarang pun 47 pertuduhan dan ramai lagi. Jadi takut apa? Tak timbul soal takut ya untuk menjadi pembangkang. Cuma apa objektif kita? Ya, bila berada dalam kerajaan, dan apakah maksudnya bila keluar daripada kerajaan ataupun keluar daripada kabinet. Dua perkara yang berbeza, ya, iaitu keluar daripada kerajaan ataupun keluar daripada kabinet. Tapi Abah faham kalau ikut apa yang Umar sebut tadi, bahawa pemuda mencadangkan supaya keluar daripada kerajaan. Sebab tu dia kata jangan takut jadi pembangkang. Jadi pada Abah, ya, ini biarlah MKT yang buat keputusan. Kita kena fikir apa yang terbaik, ya, dan isunya bukan takut untuk jadi pembangkang. Ya, Omar rasa untuk Omar punya pendapat, ini pandangan Omar. Okey. Kalau nak takut buat apa Okay. Sebab apa? Kalau lihat balik kita punya kerajaan pun, yang utama dia adalah kestabilan. Tapi bila kita lihat balik, UMNO kalau keluar daripada kerajaan pun, kerajaan tetap stabil sebab Perdana Menteri still masih lagi cukup dengan kerusi yang mereka ada. Jadi itu adalah pandangan Omar, di mana kestabilan diutamakan. Tetapi masa depan parti UMNO perlu juga diutamakan, diambil kira, betul. Yalah, berbalik pada isu jadi pembangkang. Even sekarang pun beberapa negeri kita adalah pembangkang. Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis, ya. Kita pembangkang sebenarnya. Betul. Jadi tak timbullah soal takut, tapi apa yang Omar cakap tadi juga cukup penting. Dan Abang yakin Akmal mungkin bila dia pemuda lah, ya, bila membuat pendirian tersebut, sebenarnya mereka melihat dari segi angle masa depan UMNO, ya, supaya UMNO kekal relevan. Abang yakin itu sebenarnya matlamat mereka, cuma mereka memilih dalam convention mereka hari ini ialah keluar daripada kerajaan perpaduan. Alright, I think untuk podcast kali ini very short kita tutup dulu. Abah ada punya komen? Tak ada. Jadi kita berharap politik negara kita terus stabil, dan undang-undang negara terpelihara, raja-raja Melayu dijaga, ya, dan agenda Melayu terus diperjuangkan. Alright, so I think that's all untuk podcast kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa untuk like. Thank you.